Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wadi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim lana bil khair. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada imam muda kita tadi dan tuan-tuan puan-puan yang hadir pada malam ni. Malam ni malam terakhir untuk keratan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi kita nak bincang malam ni ayat yang ketiga ini, iaitu kita nak tengok hakikat khalaqa, supaya makna khalaqa tadi meresap dalam diri kita. Kerana makna ini akan membentuk akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah pun bincang sebelum ni, di mana khalaqa itu ialah buat sesuatu dengan penuh indah, daripada tak pernah ada kepada ada. Dan perkataan khalaqa itu bermaksud orang lain tak mampu, hanya Allah sahaja yang mampu. Kemudian dikaitkan pula dengan sab'a samawat, yang merupakan sebesar-besar benda yang wujud di alam ini. Langit ini termasuk di antara, dia panggil a'zamul mawjudat, sebesar-besar kewujudan selain daripada manusia. Kemudian kita pun belajar dah baru ni, di mana perkataan langit dalam Quran berulang-ulang kali Allah sebut, bermaksud dia merangkumi segala planet yang ada di dalamnya. Jadi langit di situ merangkumi semua planet-planet yang ada di dalamnya. Boleh ya? Baik. Kemudian kita belajar baru ni tibaqa. Tibaqa tu maksud dia sangat rapi dan elok tersusun. Maknanya ciptaan itu tidak ada cacat celanya. Itulah makna-makna yang telah kita belajar sebelum ni. Dan kita pun tahu dah, tibaqa di situ ialah bermaksud sesuatu yang tepat dari sajangka sudutnya ataupun kita kata ukurannya. Dia tidak ada sedikit pun yang tidak tepat atau selisih daripada ukuran yang sepatutnya. Dan selain daripada itu, tibaqa juga bermaksud benda itu terangkat daripada lapis bawah kepada lapis seterusnya dan seterusnya, sampailah 7 lapis langit. Jadi kita pun belajar bahawa ni 7 lapis itu menggambarkan makna besar, dan benda itu luar biasa. Kerana tuan-tuan sekalian, alam kita ini banyak perkara berpaksikan 7 yang ada makna witir ataupun unsur ganjil, nombor ganjil. Jadi yang tu kita bincang kemudian lah. InsyaAllah minggu depan ini kita akan mengaji khalqu itu, dia kait dengan rahmat. Jadi kalau ada khalqu, dia akan membawa kepada rahmat yang kita perlu faham. Baik tuan-tuan sekalian, itu minggu depan kita masuk.
malam ni kita nak belajar hakikat khalqu tu sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, pertama, khalqu bermakna mukjizat, iaitu sesuatu yang mencabar makhluk. Maknanya apa yang kita tak boleh nak buat, hanya Allah sahaja yang boleh buat. Fokus kita sekarang, kita nak tanya, kita rasa tak bila kita melihat langit dan segala isi alam ini, ia adalah mukjizat Allah? Itu soalan paling besar. Kita akan kagum kalau kita tengok rumah besar, kereta besar, apa lagi, universiti besar, kilang besar. Kagum tak kita tengok? Kagum. Besar rumah dia, kita kata. Tetapi soalan dia, kenapa bila kita tengok alam ini dan langit ini, kita tak terasa kagum pun kepada dia? Maknanya hati kita, langit macam tu je lah. Begitu je lah kita tengok. Apa yang kita sebut ni, yang hamba sebut ni, sebenarnya apa yang hamba lalui. Jadi hamba tak kata kepada tuan-tuan, hamba kata kepada hamba. Jadi soalannya, rugi. Benda yang kita tengok tu mukjizat, tapi kita tak rasa kemukjizatan dia. Ya? Jadi benda tu maknanya apa kedudukannya? Adakah benda tu hilang nilai, atau kita ini punah nilai? Sama dengan isteri. Isteri ni, dah isteri kita buat tahirah begitu, bini kawan, siapa dia? Bini kawan lah tu. Gitulah. Dia belah-belah tunjuk ke bini dia tu. Siapa dia tu? Bini kawan lah tu. Bini demo. Gitu. Tidak kata, isteri saya tu. Lain. Betul tak? Lepas tu kita pun melihat kepada isteri kita, anak kita, dengan pandangan apa? Tuan-tuan, semua itu mukjizat Allah. Tetapi kenapa kita akan rasa kagum kepada anak kita bila dia boleh bagi duit je kat kita, bila dia berjaya je? Lepas tu dari kalangan anak-anak tu adalah seorang hak mengaji tak pandai, ditakdirkan Allah dia tu mengaji tak pandai, hak lain jadi kijau belaka. Kita pun cakap lah, taklah anak kawan seorang hak ni tak jadi orang mana. Bahasa tu sedap kan. Hak lain jadi pengetua, jadi begitu, jadi begini, kita pun sebut lah. Apabila kita tua, hak tak ngaji tu rupanya hak duk jaga kita, basuh kecing kita, berak kita. Betul tak? Masa tu baru kita nampak mukjizat. Nasib baiklah mu tak ngaji pandai supaya abang-abang mu. Hak ngaji tinggi tak boleh tolong aku sore rabuk. Jadi kita ni kan, hak ngaji tinggi pun tak betul, hak ngaji tak pandai pun tak betul. Jadi sebenarnya alamkah yang tak betul atau kita yang tak betul? Tu poin yang benar ni. Jadi bermakna tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat alam ni tidak ada harga diri pada kita, kita rosak. Mukjizat tak sampai kepada kita, seumpama mentol lampu, orang tua panggil bom apuh, buka dah tak hidup. Tak mana ni? Tak ada api kau apuh bom. Orang lain nyala. Tu dah bom apuh. Jadi kalau bom apuh ni, mentol ni, kalau dia mati, kita buat guna. Kita tahu. Tapi Tuhan ni tuan-tuan, dia tak tahu kita. Tu maha Tuhan dengan kita. Ni yang kata hakikat mukjizat.
Jadi untuk tu, maka nak tengok lagu mana makhluk Allah ni, ciptaan Allah itu, jangan tengok dia sekadar wujud. Jangan tengok makhluk Allah yang ada tu sekadar dia tu ada. Tapi tengoklah dia itu satu sistem yang teratur. Suatu fungsi yang besar. Suatu keindahan yang seimbang. Baru kita nampak mukjizat. Kerana manusia ini dia tak boleh nak buat semua tu. Yang ada manusia hanya boleh ubah sahaja. Dan selalu pun kalau ubah pun dia tidak jadi lebih baik, dia jadi lebih rosak. Jadi tuan-tuan, malam ni amun nak sebut satu benda ya. Ni tuan-tuan, antara benda yang kita ubah tuan-tuan ialah kita jahanamkan alam ini. Kita jahanamkan alam ini. Daripada Allah buat kita tidak perlu terkejar-kejar. Kita cipta motor, kereta, kapal terbang dan sebagainya supaya lorak berlaku. Daripada Allah Ta'ala buat kita ni boleh berjalan kaki je, tak payah kasut lagi sihat, kita pakai kasut sampai kaki kita tak pernah bersentuh tanah. Orang dulu jalan kaki tak ada selipar, bila sampai dekat tangga dia basuh kaki daripada air, kena daripada tanah, kena kaki, maka kaki dia dirawat hari-hari. Betul ke tidak? Kita ubah tuan-tuan, kita ubah. Daripada dulu kita Tuhan buat bertani, hidup, tanam gitu-gitu je tuan-tuan sekalian. Pakat boleh makan sikit seorang, semua jadi free. Betul tak? Hari ni hak kita tanam, beli pasu mahal-mahal, tanam pokok keladi. Nak makan buah lada, pergi supermarket. Pagi-pagi istiqamah siram pokok bunga yang tidak boleh buat ulang pun. Banyak tak kita buat benda rosak? Lepas tu kita pakai duit dah semua tu. Pakai duit, pakai masa. Lepas tu dapat apa? Dapat kepuasan nafsu semata-mata. Kan kalau tanam pokok sayur-sayur boleh makan. Tu nak cerita tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan sekalian, daripada alam ini tidak perlu ada maju sangat. Kita tukar sampai kena ada aircon, kena ada api, kena ada sebagainya. Lalu kita kena bayar mahal. Lepas tu bila orang nak rosakkan kita, dia pun cipta alat-alat yang patutnya dia boleh jual murah je, tapi dia jual mahal 3-4 kali ganda harga supaya kita berhutang dengan bank dia. Kita pun nak bayar tu kat berhutang lah pula dengan bank. Lepas tu kerjalah kita pagi petang untuk bayar hutang. Tuan-tuan sekalian, benda boleh beli murah jadi mahal. Tanah hak Tuhan buat free, kita menego supaya harta kita. Masa Tuhan beri kita tanah, tak ada luk tu luk ni. Mata kalau kita jadi berkat tanah, kita jual tanah tu supaya hak kita buat. Orang yang nak beli tu gap cerik nak bayar. Riba pula situ. Sungguh tuan-tuan, kita merosakkan alam. Kita kata je kita mengaji pandai, kita kata je kita moden, tapi bukan kemodenan itu, kerosakan. Sebenarnya kalau kita lepas tu di antara kerosakan lagi, dia dalam Quran sebut kaum Sabak dulu, negeri dia dekat-dekat, kebun penuh, daripada awal kebun sampai akhir kebun pakai bawa bakul je, buah jatuh dalam bakul penuh boleh makan. Tapi bila buah tak laku nak jual, puak-puak korporat tu kata apa? Dia berdoa dengan Tuhan, ya Allah, kamu jarakkanlah kampung-kampung di antara kami ni. Sebab apa? Nak menego tak boleh, nak laku tak laku nak jual. Maka kita hari ni kalau we free berasa tak ada harga, kalau jual baru betul. Tuan-tuan perasan tak ni kerosakan Tuhan buat, hak kita buat ni. Hidup semua susah. Tuan-tuan sekalian, dulu pertanian gitu kita kata tak moden.
Mari puak-puak kita tukar pertanian komersil. Betul tak? Bila komersil, semua kena beli. Tuan-tuan, apa jadi gitu? Banyak lagi yang tak singapek cukup. Jadi, maka inilah kita. Hanya boleh ubah, tapi nak buat tak boleh. Tu hamba tak cerita lagi tuan-tuan. Bagaimana sayur-sayuran dimasukkan vaksin, dimasukkan GMO, bahagian genetik dan sebagainya, supaya buah tu tidak asli. Nak cerita tak betul kita, buah tembikai hak ada biji tak saya beli, nak beli hak tak ada biji. Sebenarnya hak tak ada biji tu hak fake, hak asal ada biji tu yang buat. Kau buat neraka. Boleh lah gini. Baik, cukup. Lalu Tuhan ajak kita mikir, dia kata apa? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah telah buat langit-langit yang kita duk ada ni. Cuba tengok, dia kata, tanpa tiang yang kamu nampak. Bighairi amadin, tanpa tiang, sebagaimana biasa kamu nampak bila samak ni benda tinggi kena buat tiang. Tapi Tuhan buat langit tak ada tiang. Betul tak? Kita heran ke tak? Tak heran. Tapi kita pergi rumah orang tu, dia tinggi kan, tiang besar. Oh, besar tiang dia. Heran kepada orang ada tiang berbanding orang tak ada tiang. Otak kita lari banyak. Kemudian wa alqa fil ardi, lepas Allah Taala buat langit, dia pun buat turun hujan. Wa alqa fil ardi, dan Allah Taala campak pula daripada langit tu. Allah Taala campak daripada langit rawasiya, gunung-gunung, batu-batu, besi-besi. Kita duduk tengok gunung-gunung, batu kerah-kerah tu Tuhan campak daripada langit. Rawasiya, sebagai pasak-pasak bumi. Antamida bikum, takut bumi itu bergegar supaya kamu stabil. Apa kita buat? Kita pergi taruh bukit-bukit, kita bom batu-batu. Hak rosak kita taruh bukit, kita pergi timbul hak tempat Tuhan buat sungai. Rosak habis, bukit rosak, sungai rosak. Bila banjir seperti berlaku di Perak tu, tenggelam tiba-tiba, air pula banjir selut. Itulah Tuhan buat macam tu. Wa alqa fil ardi rawasiya. Jadi rawasiya ni tuan-tuan termasuklah batu, juga biji-biji besi yang ada di dalam bumi tu, semua itu pasak kepada bumi. Tapi tuan-tuan, kita bedah, kita bom, kita apa, ranap bukit. Tuan-tuan, berlaku di kampung hamba orang Terpanjang tu, nama dia Gua Tinggi yang sudah tidak tinggi. Bila dia ada tanah tinggi, maka dia nak untung, dia taruh bukit tu, jual tanah. Lepas tu buat taman bawah. Lah ni tenggelam air bawah mari. Tuhan buat bumi ni untuk umur lama. Kita fikir umur pendek. Dan tuan-tuan, nak maklum, bumi kita ni tuan-tuan, dia panggil bumi yang sudah Allah keringkan sampai ke tahap habis dah. Kalau tuan-tuan tengok bukit-bukit yang ada di pada pasir dekat Arizona ke mana Amerika tu, bukit-bukit yang tinggi-tinggi tu, tuan-tuan akan nampak bekas gigi air. Betul tak? Di batu-batu dia tu, bekas gigi air bertingkat-tingkat sampai turun bawah dah. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya bumi ni dulu air. Jadi Allah nak bagi kita duduk, dia keringkan. Dan ingat, air ini dia akan datang kembali. Tuan-tuan sekalian. Jadi lalu Tuhan cakap, lepas dia buat bukit semua, dia kata apa? Wa batha fiha min kulli da. Jadi sekarang cuba kita tengok bukit.
Kita rasa heran tak tengok bukit? Berasa jugalah. Tapi sebab duk tengok hari-hari, biasanya dia ada bukit. Sama juga. Wa batha fiha min kulli dabbatin. Lalu Allah Ta'ala tebarkan di bumi ini semua jenis binatang ternak yang kita boleh makan. Tuan-tuan sekalian, kita syukur kita ada binatang ternak yang boleh makan. Ni tuan-tuan, benda ni Amo tak cerita lebih lagi ni. Amo nak baca je dulu. Benda-benda ni sekarang ni, sumber alam ini satu masa nanti akan diswastakan semua. Sungai diswasta, bukit diswasta, udara kena bayar sekali. Dia panggil cukai karbon. Sebab apa? Orang yang bernafas ni mengeluarkan pemanasan global. Maka untuk mengawal alam kita perlu cukai. Tuan-tuan sikit lagi, tuan-tuan menyawa pun ada cukai. Ni. Dia puak-puak tu dia kira nak rosakkan alam saja. Bila abang sebut banyak-banyak bab puak tu, ada orang bagi amaran. Ustaz, bila ustaz ada dedahkan tentang mereka ini, ustaz kena hati-hati. Kerana mereka akan hantar orang-orang mereka untuk menyerang dan menghapuskan orang seperti ustaz. Bukan main-main ni nak ngajar demo ya, berasa tak apa nak mari dengar. Kita apa pelik. Kita cerita bab tipu daya mereka ni. Kata ikut dia lah, tu kerja Tuhan lah, kita nak fikir apa. Betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, maka binatang yang kita ternak, yang kita duk makan tu, ayam, itik tu dia tak panggil dabah, dia panggil dawajin. Jenis kaki empat ni dabah ni. Dan tuan-tuan sekalian, satu masa nanti binatang-binatang ini akan hilang dan akan dilarang ternak kerana katanya kumbahan sisa-sisa najis binatang ini menyebabkan rosaknya karbon di udara dan menyebabkan pencemaran. Ni. Tuan-tuan tahu ke ada orang kecek lagu tu? Dan dia nak ganti apa? Dia akan buat kepada kita daging kultur, iaitu daging yang diproses melalui makmal dengan ambil sel binatang, DNA dia, ambil sel tu, biarkan di dalam makmal, lepas tu daging tu boleh print nak banyak mana, supaya photostat gitu dia daging. Dan Singapura telah pun memfatwakan daging kultur itu halal. Apa dia tuan-tuan rosak dia? Rosak dia ialah bila kita makan daging-daging macam tu, dia akan membunuh, dia akan menyebabkan kita makan benda yang tidak alami, iaitu kita tidak makan binatang yang diternak daripada kecil, hidup dengan alam, makan sumber yang asli, kemudian kita makan daging yang semula jadi, yang boleh membentuk fitrah kita itu menjadi semula jadi. Maka daging itu tidak menjadi dalil Allah. Makanan-makanan kita ni tidak menjadi dalil Allah. Ia menyebabkan kita kenal Allah. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kenapa orang jadi liar? Sebab orang banyak suka makan fast food. Orang suka makan fast food, frozen food, hak mari daripada sebelah-sebelah luar belaka. Benda-benda makanan tu tidak menjadi dalil Allah. Bila kita makan, fitrah tidak ada pada binatang itu. Sedangkan binatang yang diternak yang besar dengan makan rumput hari-hari, kalau kita kira kan, wak menyusah yang jadi lembu ni. Daripada pagi sampai petang makan je kerja dia. Betul tak? Tak boleh ke kalau wak lembu tak payah makan? Manusia tak makan gitu pun. Kenapa lembu ni Tuhan buat makan tak berhenti? Alami. Dia makan benda yang sihat. Kalau nak kira dia makan tu pada sebulan, gemuklah tubuh dia. Ketera kita makan lagi tu boleh 4 hari. Jadi apa kita? Jadi lebih pada lembu lagi. Tuan-tuan sekalian,
Tapi kenapa Tuhan tak buat gitu kita? Kenapa Tuhan buat lembu macam tu? Sebab dia nak cari yang fitrah, yang asli, yang ori, yang tak payah bayar cukai, yang tak payah ada tol, yang tak payah apa. Semua tumbuh sendiri. Allah Ta'ala tumbuh. Makan rumputnya Allah Ta'ala tumbuh. Maka semua yang masuk dalam tubuh dia itu asli. Benda itulah yang nak masuk dalam tubuh kita. Dan benda keaslian yang menyuburkan fitrah, yang membawa manusia kenal Allah itu, yang itulah yang cuba dibuang oleh puak-puak Dajjal sekarang ni. Dia panggil elit global. Tu puak-puak ni, puak-puak ni tak payah mana nak kenal ni. Puak-puak Bill Gates apa semua tu, ya tu puak-puak tu lah. Dia rancang ni. Ada dah cerita dia, cuma kalau nak bincang bab tu, carilah khutbah hamba hak lama dulu, daging kultur hamba buat. Dia ada cerita dia. Kemudian tuan, wa anzalna minas sama'i ma'a, kemudian kami turunkan daripada langit itu air. Kami turunkan daripada langit. Walaupun ditakwil oleh manusia sekarang langit itu awan, amal kata langit betul. Air hujan kita ni daripada atas betul, dia turun ke awan, awan takung sekejap untuk bawa pergi sana sini. Amal minta maaf lah. Siapa lah ni hamba tak percaya pun penjelasan geografi yang mengatakan daripada pemeluapan air ke apa, lepas tu naik bertakung di udara, lepas tu turun balik. Tak, hamba tak percaya. Sebab Tuhan raya, wa anzalna minas sama', bila Tuhan sebut langit, langit atas turun ke awan. Macam mana itu kita Tuhan? Lepas tu orang tafsir nak suruh logik, nak suruh faham. Sebab dia tafsir kita Apollo, name Armstrong ke apa nama, padahal tidak Armstrong pun tipu je. Percaya tak kita Apollo naik bola. Berapa tahun ni tak ada Apollo 10, Apollo 20? Padahal kapal terbang canggih daripada dulu. Tuan-tuan pun kalau tengok mana sabuh kau kapal terbang sakut ayam naik duduk atas bulan. Dia tengok dia duduk atas muka bulan tu, sakut ayam begitu ke. Dia tipu. Habis buat kita percaya belakang moga. Tu hak kita nampak dia terbang di udara tu, sebenarnya dia ambil gambar dalam kolam renang. Dia pakai baju tu, dia masuk dalam kolam renang, dia ambil gambar terapung, lepas tu dia tunjuk di udara. Tuan-tuan, hamba nak cerita pok-pok ni tipu tuan-tuan. Kita kena bodoh belakang tu. Puak kita ni lembu dah belakangnya sebenarnya. Puak kita ni tuan-tuan tak lebih daripada boruh Fir'aun buat bina piramid dulu. Lagu tu ya buat kita lah ni. Tapi bangga. Siapa kau? Awal kerja ke apa? Kerja kerajaan. Tak apalah, ada gaji tetap tu, ada jaminan masa depan lah. Lepas tu kalau pergi nak minta anak, kerja ke apa? Kita tok bila. Kurang punya tok bila. Padahal jaga masjid dah. Jaga bank lagi baik daripada jaga masjid. Amba kerja bank. Kalau tak ada amba tak boleh masuk belakang. Kerja ke apa besar ke ni? Amba kerja jagalah. Amba tak buka pintu tak boleh masuk. Tak apalah, jaga pun jagalah. Manusia bila bunyi duit, Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi kemudian wa anzalna minas sama', jadi air yang kita minum ni, air yang Allah Ta'ala suling daripada langit turun kepada kita, sebarkan di permukaan bumi ni. Tuan-tuan macam mikir tak, kalau buat air hok mari bumi naik ke awan, cuci ke dak air tu? Cuba fikir, air hok mari laut, berapa dia tak ada dalam laut. Penuh dengan garam buat kita ni. Tak kita boleh fikir, kalau ambil air laut mesti dengan garam-garam naik. Lepas tu karat habis awan tu. Bahasa mudah nak ya, bahasa mudah. Fikir kata hak Quran raya, wa anzalna minas sama', kami buat turun air daripada langit. Ma'an, air untuk. Lalu lepas dapat air di bumi, fa'ambatna fiha, kami pun tumbuhkanlah di bumi ni min kulli zaujin,
daripada setiap benda tu yang berpasangan. Karim, zaujin karim, pasangan yang mulia. Kita nak tanya, kita nampak ke tak pendebungaan hak mana jantan betina apa semua sekali tu? Kita terasa ke tak kemuliaan benda tu Tuhan buat? Tuan-tuan sekalian, Tuhan kata fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim. Lalu kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi itu. Setiap yang ada pasangan yang mulia. Apa makna mulia? Maknanya benda yang kita makan ini benda yang berkualiti. Bukan setakat bagus, mulia. Mulia ni maksud dia tuan-tuan, ada nilai, ada makna. Kalau berkualiti tu molek je baru. Maksudnya bila orang tengok tu, orang terasa mulianya benda tu. Tapi hari ni, apa manusia ni makan nasi tak habis buang dalam tong sampah. Makan tinggal tak pernah cuci. Banyak lagi sisa makanan, makan tak habis, tinggal. Kita pergi dekat-dekat kedai makan, booking makanan mahal-mahal, dia makan sikit tak habis, dia tinggal begitu je. Lepas tu orang lain tuang dalam tong sampah. Itulah manusia yang tidak faham. Wa fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Al-karamah, maknanya pada makanan yang kita makan, benda-benda yang Tuhan tumbuh tu ada karamah. Kalau sebut keramat baru nampak buat kita ni. Kalau sebut mulia tak faham. Mulia dengan keramat tu orang tolonglah. Dia tu jangan buat main tu keramat tu. Jangan. Sebab kita nampak keramat ni setuh berasak lagu tu. Betul tak? Amo ingat dulu Tok Bomo pergi Bomo pok darah mo, dia ada keris duk gitu. Letak gitu, kita pun tanya, mana Malik? Dia pun musing tunjuk ke Malik. Amo tengok dia buat musing. Umur berapa tahun? Gini. Duk alik mana? Tunjuk. Amo lepas dia tengok, amo pun buat. Amo ambil, amo buat. Musing sungguh. Berasa hebat dah tu. Padahal jing yang duk pusing. Ni tak payah jing, ni tak payah jing. Tuhan bubuh karamah. Amo nak tanya pada makhluk-makhluk yang kita duk makan tu. Terasa ke tak karamah Allah? Kemuliaan Allah, kebaikan Allah pada makanan yang kita makan tu. Kalau kita nak buat sendiri, maka kita kena makan dengan kemuliaan Allah. Tapi tak, kita makan dengan sombong. Sebab tu makanan jadi penyakit. Sebab kita tidak makan dengan karamah. Kalau kita makan makanan Allah tu, fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim, kita makan dengan karamah Allah, makanan tu jadi khusyat, dia tidak jadi mudarat. Ni pandai-pandai kita, jangan duk makan banyak kau ni sejuk sakit orang. Pisau dia pada Tuhan. Tak boleh ni kau ni makan pisau banyak-banyak lemah sawak lah berapa. Tidak gitu kan? Banyak kan orang kita. Jadi tuan-tuan sekalian, hak Tuhan buat ni ada karamah. Cuma kita nak tanya, masa kita makan tu, terasa ke kemuliaan tu ada pada tu? Biarlah kaca panjang cicah wudu boleh cacamu. Tak apa, dia ada karamah. Maka selepas Tuhan bilang 5 perkara, langit, bumi, binatang, air, tumbuh-tumbuhan, lalu Tuhan kata haza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Tuhan kata inilah ciptaan Allah. Soalan tuan-tuan, kita berasa besar ke tak bila Tuhan kata alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa? Dia nak apa? Dia sekadar nak cerita Tuhan boleh buat langit 7 lapis ke? Kalau ayat tu turun sekadar nak ayat Tuhan ni boleh buat, tak ada perlu Tuhan ayat kita. Tak ada perlu, sebab dia buat benda tu lama dah baru dia buat kita. Jadi kalau Tuhan ni kata, lepas tu dia apa? Ya allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Untuk apa ni Tuhan cerita gini ni? Tuan-tuan sekalian, Tuhan nak suruh lahir rasa ta'zim dalam diri, iaitu membesarkan Allah di hati dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah. Tu maksud dia. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, tu yang orang duk naik bukit apa semua sekali tu kan, betul tak? Buat apa orang sungguh kan hiking kan belakang ni kan, tua muda pun hiking, lepas tu naik tak rok mati tak bukit pun belana. Betul tak? Tua-tua tak suruh hiking, lepas lalu tu gonyeh duduk masjid, nak gilah ke masjid banyak-banyak.
Lepas tu di antara benda tak betul orang kita, bila nak sihat jogging. Orang tua mana boleh jogging? Barang sendiri longgar belakang tu. Lepas tu orang tua buat apa? Lepas tu dia ayat, hai kena jogging lah, sombak habis tangan. Ambil cok. Cangkul. Tanim gapo-gapo, nyakur dengan tangan, dia akan gerak habis. Hak ada tangan, hak ada tapak kaki. Paling tak ada ambil nyapu, sapu, pegai, sapu siapa. Dia akan gerak tangan kita tu. Tuan-tuan sekalian. Tapi orang kita nak sihat jogging. Lepas jogging panas, tak obeh. Betul ke tak? Tuan-tuan sekalian. Tak kena. Daripada jogging baik dia tanam benda-benda dalam rumah dia tu, kawasan dia. Tapi dah nampak jogging sihat. Allah kesong habis otak. Maaf lah kena berat bila ngaji kau ni. Sebab tu Tuhan kata hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah, maknanya mu tak boleh buat, Tuhan je boleh buat. Dia nak cerita bahasa tu lah. Maka sebab tu dia cabar, fa'aruni, sekarang wahai manusia, kamu tunjuk kepada aku. Madza khalaqal ladzina min qablikum? Madza khalaqal ladzina min dunihi? Apakah yang dibuat oleh selain daripada Allah? Cuma tunjuk aku atas muka bumi ni satu benda yang hak lain daripada Allah, hak manusia boleh buat. Tak ada. Maka hak beratnya ayat malam ni, dia kata apa? Baliz zalimina fi dhalalim mubin. Ni ayat Luqman 10 sampai 11. Dia kata baliz zalimi, tapi gak bali, tapi gak orang zalim ni, baliz zalimun, saya nak baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Tapi dia kata orang zalim ni dia duduk tak khabar semua, sesak semua, tak nampak semua. Tak nampak sebab merayat tadi. Benda-benda hak merayat tadi tu, kalau tak rakyat tak nampak. Kita tak berasa, rosak tu rosak. Dan Tuhan dia kata, bila kita ni tak nampak kebesaran makhluk Allah, ciptaan Allah tu tidak menghadirkan kebesaran Allah dalam hati, maka dia panggil zalim kita. Zalim tuan-tuan. Zalim. Maka betapa zalim tak orang makan bagi pasir tak habis. Betul tak? Zalim tak? Beli mahal-mahal, tak makan berabi. Lepas tu pasir. Zalim ke tak itu? Tu baru bak makan. Zalim tu. Maka Tuhan kata bali zalimuna fi dhalalim mubin. Tapi orang zalim ni dia sentiasa dalam kesesatan, sesak barat. Dhalalim mubin ni dipanggil sesak barat. Panggil kedok sesak barat. Maknanya tak tahu tak barat timur. Orang tua dia sesak barat. Pakai barat nalik Thailand. Maknanya tak tahu apa. Lalu Tuhan kata dalam ayat lain pula, surah Al-Baqarah 164. Tuhan kata apa? Lagu mana nak betul? Tadi masalah. Maka Tuhan kata, mu kalau nak betul, mu ngaji satu huruf jar. Nama dia fi. Fi ni pada. Jadi mu ajar matamu untuk tengok benda-benda tu tepat pada. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya memerhati. Mu jangan tengok supaya mu pakai spek Ray-Ban. Apa pakai spek Ray-Ban? Ray-Ban tu, ban tu nutup. Ban tu nutup. Ray tu mata Fir'aun. Sungguh sangat boleh pakai spek Ray-Ban. Ban tu penutup batu, spek dia gelap, mana ada spek kau tu cerah. Dia tak sibuk orang nampak mata dia tu, dia buat besar ke berasa spek Ray-Ban ni besar. Bah kuning pun tutup lagi ni. Jadi ban tu tutup lah. Ray tu mata Fir'aun. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak kenal mata Fir'aun, tuan-tuan tengok di lambang Google lo ni tu. Lambang Google tu sebenarnya tuan-tuan tahu tak apa dia jadi lagi tu. Huruf 6. 6 tu dia buat 3 kali. 666. 66 tu kod beast of mud, iaitu lambang kepada nombor Dajjal. Nombor Dajjal. Dan kalau tuan-tuan tahu tak lah ni, nombor tu, lepas tu warna dia tu, warna dekat Google tu, berapa banyak color tu, itu lambang LGBT. Tu.
Kita duk klik go tu hari-hari untuk dia lunakkan hati kita, akhir biasa. Sebab tu orang kita tak perasan bawa payung musim boh hak warna banyak-banyak tu. Ya, warna macam-macam kan, comel kan, nampak betul tak? Tak sedut bawa lah payung tu, payung LGBT. Puak Nabi Lut. Jadi royak ni payung kaum Nabi Lut. Kita buat payung. Dia buat keychain pun ada anak bulu, ulat bulu. Nampak sport tu. Lepas tu kalau tuan-tuan tahu kan, dalam QR code tu, QR code kan, orang ni beli QR code belakang kan, titik-titik dia tu ada orang scan, dalam tu dia ada nombor 666. 666 ni adalah nombor mark of the beast, simbol kepada ajal. Maka hari ni semua pakai harga ni. Beli nasi khabu pakai QR code. Kadang nak suka juga ada nasi khabu pakai QR code. Tuan-tuan sekalian, mula tak sewa ayat tu, takut keluar tajuk. Jadi Tuhan ajar kita ada negara dah. Tuhan suruh kita tengok dalam surah Al-Baqarah ni. Pertama, inna fi khalqis samawat. Pertama, pada penciptaan langit wal ardi dan bumi. Jadi kalau mu tengok langit dan tengok bumi, tengok molek. Mu tenung molek langit ni macam mana, bumi macam mana. Kemudian yang kedua, waqtilafil laili wan nahar, dan bertukarnya malam dan siang. Maknanya Tuhan tukar malam, lepas tu ada siang. Tuan-tuan dalam tempat lain Tuhan tanya, manusia, agak-agak gapo mu tahu? In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Kul ara'aitum, cuba mu bagi pendapat. Apa kamu nak fikir? In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau sekiranya Allah Ta'ala buat malam kepadamu tu terus sampai kiamat, mu duduk dalam malam aja. Tu. Mu duduk dalam gelap gitu ya. Duduk dalam nu sel kurungan sampai mati, sel gelap. Kan ada kaji? Betul tak? Maka Tuhan tahu, dia kata, kalau buat lagu tu, waktu tu acumu jawab, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapa lagi Tuhan selain daripada Allah yang boleh bawa cahaya? Makna kita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, dia ada satu tempat di bumi ni, orang duduk di perlembahan, cahaya matahari tak sampai di tempat tu. Jadi cahaya matahari tak sampai di duduk lembah, bukit sekeliling semua, matahari lindung tempat tu. Jadi ramai orang sakit bila dia duduk dalam gelap semua ni. Maka apa kerajaan kena buat? Kerajaan kena bina panel cermin duduk atas puncak bukit tu, untuk pantau balik cahaya matahari tu supaya turun kena kepada kampung tu, baru orang sihat. Hari ni sebab apa ramai orang sakit? Orang tak kena matahari. Panas sikit, panas, ekor. Perangai buat kita ni, kita duduk dalam bangunan gini ni, menyebabkan ni pusaran dia panggil magnetik, kuasa magnetik alam ni yang berputar dalam tubuh manusia, pokok kayu apa semua sekali tu terencap bila kita duduk dalam bangunan gini. Orang tua dulu sebab apa sihat, dah lah dia tak ada aircon, dia kerja padi, baju pun dia tak pakai. Memang magnetik betul lah. Betul tak? Sebab tu dia tak sakit. Banjir kau, hujan kau, puak kita hujan sikit, influenza belakang dah. Influenza gara-gara you. Tuan-tuan, dapat kau berair hidung, ambil air semaya, sedut banyak tu, sedut banyak insya, ambil air semaya. Lepas tu nak pesannya, kalau kena agak, tuan-tuan, rebuhlah bunga cekih, minum air dia. Faham tak bunga cekih? Itulah orang tua panggil apa? Buat buah batu, pegang buah kaki tepik habis orang. Rebuh air tu minum. Dia akan buang semua kahak-kahak sebab dia panas. Tak payah duduk ditidurkan di hospital lah, mati tu. Hospital lah ni cakap nak mati orang ni, tuan-tuan, meroyak tu.
Ada tu berlaku seorang budak umur 11 tahun, hospital Syekh Hafiz Kota Baru. Demam sikit budak cerah perut ya. Budak cerah perut kat mak pula pun tak boleh nak cerah perut ke hospital tu. Cerah perut ni biasa ya. Tuhan nak cuci. Biarnya berak gila dulu dia nak berak banyak mana lah. Lepas tu bahasa tak tahan minum teh kelak tu boleh 2-3 jabik. Ambil 2-3 uncang buat teh kelak boleh gelas. Tak ada lah. Dia masa tu dia nak keluar ke kotoran kita biar. Tapi bila budak tu pergi pukul 11 masuk, pukul 1 lebih mati. Ditidurkan oleh ibu doktor sebab tak tahu gapo. Kes cerah perut. Cerah perut tidur apa? Cerah perut. Dia yang memikir doktor lo ni. Tuan-tuan sekalian. Habis kalau mau ayat gitu doktor marah lah kamu. Hamba berani kecek gitu sebab sayang hamba pada doktor juga. Doktor hak payah dia kata sebenarnya tak perlu pun tidur-tidur tu. Tak payah dia tidur. Kalau dia nak mati, mati juga, betul tak? Lepas tu apa budak tu buat? Budak tu sampai hospital sebab tidur anak dia. Ayah dia kata tak royak, tak minta izin. Sampai. Tak pernah dengar orang sakit cakap nak tidur, mana ada. Dulu tak ada tidur-tidur ni. Mati-mati nak buat. Tuan-tuan sekalian. Amo tahu lah kau macam mula lah bab tu. Lepas tu, tuan-tuan, yang kedua, Tuhan tanya lagi. Kul ara'aitum. Tadi kalau Tuhan buat malam, maka penduduk negeri tadi, kerajaan dia buat panel solar atas bukit tu, bila kena kampung jadi cerah, sehat. Okey, amo tak ingat nama tempat. Tapi Tuhan tanya, kul ara'aitum. Cuba membagi pendapat pula. Lagu mana kalau in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau Tuhan buat siang ni berterusan sampai kiamat juga. Man ilahun ya'tikum bilailin. Siapa lagi Tuhan? Man ilahun ghairullah. Siapa lagi Tuhan selain daripada Allah? Ya'tikum bilailin. Dia boleh buat mari malam kepada kamu. Sebab apa kena buat mari malam? Sebab manusia ni dia kena tidur. Kalau tak ada malam, tak tidur pun kita. Tak tidur boleh 4 hari bengong. Gila habis kalau tak tidur. Tuan-tuan sekalian. Amba tak tidur semalam meh. Pergi semaya subuh mana tahu? Teranja. Nak sembah semacam subuh. Tak tidur mana tu? Pergi semaya subuh. Semalam meh. Kalau 4 malam tak tidur, nak tidur ke mana? Dah panas ni cahaya matahari semua. Jadi tuan masa kita ni kan nak tidur gitu. Sebab tu tuan-tuan sebenarnya Tuhan buat molek dah kita. Sebab tu Tuhan kata waqtilafil laili wan nahar. Mu tengok sikit pertukaran malam dan siang. Tapi puak kita tak tahu malam siang, suruh tolong. Malam Tuhan suruh tidur, kita kerja. Siang hari Tuhan suruh kita kerja, kita tidur. Kita tukar habis yang Tuhan buat. Lepas tu Tuhan ayat lagi. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Tengok yang ketiga, mu tengok kapal tu, kapal hak bergerak atas air tu besar tuan-tuan. Macam mana kapal tu boleh bergerak dengan ringan? Ia seberat tu di atas air. Jadi maknanya kena tengok laut. Gila pantai. Kalau serabut-serabut, kalau otak sumak-sumak giduk tepi patah. Terbuka selalu otak sebab dia tak ada gapo dalam depan kita, tu tinggal air. Tak pun hati terjun dalam tu, baru tahu laut luas mana. Sungguh tuan-tuan. Pergi mandi patah tu. Dia tahu air laut ni setara mana. Yang dia patah-patah buruk lah tergelam. Ni nak ceritanya kena tuan-tuan. Sebab tu Tuhan suruh tengok wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan kapal yang bergerak di laut yang membawa benda yang manusia. Jadi benda ni tuan-tuan, teknologi bersama. Kapal ni tuan-tuan, dia wujud sejak zaman Nabi Nuh lagi kapal ni. Kapal zaman Nabi Nuh tu boleh bawa dinosaur kan atas kapal tu. Binatang-binatang dia tu boleh bawa segala benih tuan-tuan. Lepas tu dia lagi wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Kena tengok juga tu apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit tu air. Kita nampak hujan, Allah hujan pula dah
Nabi suruh kata Allahumma sayyiban nafi'an. Air tu Tuhan suruh tengok tu. Sebab apa? Fa ahya bihil ard. Maka Allah Ta'ala hidupkan dengan air itu bumi. Kalau hujan tu tak turun, tuan-tuan, mati pokok-pokok semua yang ada ni. Fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Maka Allah Ta'ala hidupkan bumi selepas mati. Wa batha fiha min kulli dabah. Dan Allah Ta'ala sebarkan binatang. Berapa? 4. Yang kelima, wa tasrifir riyah. Dan bagaimana Allah Ta'ala bawa tiupan angin. Angin lalu tu tuan-tuan, kita kena tengok sedapnya ada tuan-tuan. Jadi bila mari angin putih beliung, dulu tak ada negara kita lah ni banyak. Tuan-tuan bacalah doa ribut tu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat biha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat biha ataupun ma arsalta biha. Bacalah doa tu. Sebab doa tu, doa ribut ni bila berlaku memang mau buat berpuluh-puluh kali pun memang. Siapa baca doa tu tepi jendela rumah dia, tepi pintu rumah dia, dalam masa 5 minit ribut tu akan berhenti. Ni mari ribut tak tahu nak agak apa ban. Nabi tak suruh ban kalau ribut. Nabi suruh baca doa. Dia ada ribut doa dia. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta biha. Ya Allah, aku minta kebaikan daripada ribut ni. Aku minta kebaikan daripada ribut ni dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang kau hantar dengannya. Wa a'udzubika min syarriha. Aku minta jauh daripadanya denganmu daripada keburukannya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma arsalta biha, dan keburukan kamu hantar. Tuan-tuan bacalah dalam 5 minit, jangan berhenti. Ribut akan berhenti. Barang mulut pakai doa ya. Tuan-tuan sekalian, tapi dah kita tak tahu nak apa. Betul tak? Belajarlah benda gitu. Ada ustaz belajar. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Dan awan yang Allah Ta'ala gerakkan di antara langit dan bumi. Tuhan tu tengok. Tuhan kata apa? Pada 6 perkara itu, inna fi zalika, pada 6 perkara itu la ayatin, merupakan ada petunjuk, ada ilmu, ada dalil liqaumin yaqilun. Maknanya bagi kaum yang nak berfikir. Maknanya rawatan mental, yaqilu ni mental, rawatan akal ini dia bukan kena pergi jumpa doktor, tengok alam. Ni hak benih bengih pergi jumpa doktor. Doktor lama-lama bengih juga. Doktor kata pakar aku nak gila juga. Dah hak gila belakang. Nak rawat, lepas tu doktor malah bosan dia, buat penenang. Tak apa, nanti pakcik balik, pakcik rehat, pakcik makan ubat ni. Tenang tak, betul tak? Sebenarnya bukan sembuh, jeng. Tuhan kita ada ni, la ayatin liqaumin yaqilun. Di situ ada dalil, ada petunjuk. Jadi nak rawat akal ni dengan cara berfikir. Jadi kalau manusia ni jadi bingung, jadi stres, depression, anxiety, zaman lah ni dia ada nyakit lagi tu. Stres, mata muda hak. Tengoklah orang lah ni, pantang silap sikit. Kereta, marah, betul tak? Bawa kayu nak pukul orang semua, betul tak? Jadi something habis, betul? Kenapa ni manusia jadi sakit otak belakang ni? Sebab otak tak berfungsi. Kerana dia hanya hidup dengan diri dia, dia tidak berinteraksi dengan alam. Dia tak merasai kenikmatan karamah Allah, dia tak dapat tu. Karamah Allah yang ada pada alam tu tak masuk pada diri dia. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, manusia jadi bingung, senok. Dia ubat dia bukan makan pil, ubat dia tengok alam. Inna fi zalik, Tuhan sebut apa tu? Tuhan sebut, kata inna, sesungguhnya, fi, pada semua itu, la ayat. Di mana dia sebut, kalau mengaji bahasa Arab, bila dia sebut fi duduk dulu, baru dia sebut la ayat duduk belakang. Hanya di situ, hanya di situ. Maknanya pada benda-benda tu je ada petunjuk, ada ubat. Untuk siapa? Liqaumin yaqilun, untuk kaum yang belajar, kaum yang nak bijak. Sebab tu kalau kita nak anak kita bijak, bukan suruh dia baca buku, bawa dia berinteraksi dengan alam. Bawa dia kenal alam. Biar dia tengok alam. Ini pokok apa, ini daun apa. Bawa dia pergi mana ni, pergi pasar ni apa. Berinteraksi dengan alam.
Seperti kita zaman dulu. Mana kita ada kelas tadika? Betul tak? Ha? Kita main dengan alam, masuk semok lah, naik bukit lah, naik pokok kayu, ambil pokok kayu apa ni, kayu api atas pokok lagi. Betul tak tuan-tuan? Lepas tu kerak-kerak buat balik apa lagi. Ha? Tak ada makanan, mana ada Maggi-Maggi. Ha? Cari ubi gadong lah semua. Ha? Potong-potong, rendam dalam air. Lepas tu cari ubi, belalia, rebus, gali tanah, buat dapur dalam tanah, rebus semua. Adventure hidup kita, adventure. Kita berinteraksi dengan alam. Nak main, pergi cari pokok kayu, kerak, buat jadi pedang, buat semua. Lah ni tahu beli je berlaku. Ha. Lepas tu orang kita lah ni jadi tak cerdik mana? Tuan-tuan sekalian, kenapa gitu? Sebab kita tidak berinteraksi dengan alam. Allahu Akbar. Dan last sekali Allah Ta'ala kata, Allah lah allazi sakhara lakumul bahr. Allah lah yang memudahkan untuk kamu laut. Litajriyal fulkul fi amrih. Supaya kapal boleh bergerak di dalamnya dengan perintahnya. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok ayat ni, laut ni tuan-tuan, Allah yang kawal. Allah yang kawal. Sakharal bahr, sakhara lakumul bahr. Allah yang mudahkan untuk kamu laut. Kalau dia mari dengan air dia, dengan ombak dia tu, hancur. Tengok sebagaimana pernah berlaku di Aceh. Tapi yang nak cerita dah, setakat hak mau research, di Aceh tu bukan tsunami pun, bom yang diletup di bawah laut untuk nak test kekuatan senjata nuklear dia. Tapi benda tu orang tak cerita lah. Mana ada tsunami situ. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan duk bergaduh percaya lah puak-puak. Sebab sebelum berlaku tsunami itu 2 hari, kapal tentera Amerika duk ada dah kat situ. Lepas benda tu meletup, tak ada kapal. Tuan-tuan sekalian, cerita lain lah pula. Kemudian litajriyal fulku fihi bi amrih, supaya kapal boleh bergerak. Lepas tu di laut itu walitabtahu min fadlih, dan supaya kamu boleh cari kelebihannya, wala'allakum tashkurun, dan semoga kamu bersyukur. Jadi tuan-tuan sekalian, kok mana-mana pun alam ini, dia punya penutup dia punya penyudah dia syukur. Baik, gini, apa kelebihan syukur? Syukur ni ialah satu kuasa yang akan menundukkan anggota badan kita tu untuk patuh kepada Allah Ta'ala. Tu kelebihan syukur. Orang yang bersyukur ni, dia akan dipandu oleh kuasa syukur tu untuk patuh kepada Allah Ta'ala. Jadi nak boleh syukur macam mana? Melalui nikmat, interaksi dia dengan nikmat-nikmat Allah yang ada pada alam. Jadi nikmat-nikmat Allah yang ada pada alam tu, dia kena rasai kebesaran Allah tadi. Dia kena masuk dalam diri. So bila dia masuk benda-benda tu dalam diri, dia dapat karamah Allah, kemuliaan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kemuliaan Allah ni maha tuan-tuan, maha. Dia kemuliaan Allah ni, dia tak payah banyak-banyak dengan royak gitu ya. Ya Allah, mu tolong aku, mu jaga aku ni, sebab aku ni alatmu. Mu jaga harta-harta ni sebab harta ni hartamu. Royak gitu, maka kita akan dapat rasa Allah Ta'ala akan hadir dengan mudah. Oh ya, gitu. Dia tak using lah. Dan sebenarnya hidup kita ni ialah hidup yang benar-benar hidup apabila kita hidup bukan untuk kita, kita hidup untuk Allah Ta'ala. Jadi maka kita ni tak wujud. Yang wujud hanya Allah Ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada, kita yang dia terjemah tidak ada Tuhan, tidak ada sembah, jadi tak sapalah. La ilaha tu makna dia tidak ada tempat yang nak bergantung. Tidak ada tempat kita nak berfaut, kita nak tunduk, kita nak minta tolong, kita nak apa, melainkan Allah. Bermakna diri kita boleh tolong kita. Diri kita boleh tolong kita? Tak boleh. Diri kita tak boleh tolong kita. Kita hanya sekadar berikhtiar je. Itu saja. Tuan-tuan sekalian. Tapi masalah hari ni,
Orang letak diri dia tu besar, Allah tu kecil. Jadi Allah tu bila sutut, kena semayang ajak dah tu. Nyusuh tu Emeh. Tu Emeh kira Muhammad ini nak semayang ajak. Betul tak tu Emeh? Tu Emeh hak nyayo. Jadi bahagian semayang ajak, bahagian tahlil. Hak nak sukanya suruh orang ke masjid. Dia kena gini lah bang, kita minta orang masjid lah tahlil. Orang masjid, istilah tu kafir dah. Apa kafir? Kafir dah, kufur dah. Apa kufur? Jadi ada pula dia orang masjid dengan dia orang masjid. Payah ke tak bila sebut orang masjid? Tak payah tak mana dia. Bermakna ada sekelompok manusia ni jenis gimas masjid. Kalau nak kira semua orang ni kena jadi masjid. Bukan setakat orang masjid, orang tu kena jadi masjid. Tapi apa dia lahir istilah orang masjid? Anak warna dia tak ajar siapa? Maaf lah, hamba kata gitu, maaf lah weh. Lepas tu bila tahlil apa semua, cari orang masjid. Ada kematian ke apa, kena panggil orang masjid. Ya orang masjid, muka dia jenis baik. Pergi. Tak pergi dosa. Jangan duk maaf, jangan duk marah lah mana dengar tu. Kalau berasa dengung sikit. Nak cerita. Jadi dia benda-benda kufur, dia panggil kufur yang tu. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu orang masjid ni kelas dia lagu mana? Nasi buku tahlil tak apa tu. Lagu tu. Betul tak? Orang masjid ni nasi buku air beres tu pok dia. Lagu tu ya pok tu. Moga puak-puak masjid ni ikhlas ikutlah, tak apa belaka. Takwil pun tak apa. Itulah sedih jadi orang masjid ni. Kalau nak kira tuan-tuan, Tuhan kata apa? Kalau demu mati ke, mu kalau boleh, mu nak dunia dan isi alam ni mu nak bayar Tuhan bila lepas mu mati. Ni nasi buku apa berasa bersada. Betul. Tu. Esok-esok isi alam ni Tuhan kata, kalau mu ada isi alam ni, mu nak bayar belaka, biarlah asal kau lepas daripada neraka Allah. Sebab itulah bila orang nak mati dia kata apa? Ya Allah, oklah sebentar, wujud sikit lagi. Apa? Aku nak sedekah. Kalau mu sedikit lagi, aku nak sedekah belaka mana ada. Sebab tu sedekah nama dia sedekah. Sebab sedekah ni maknanya betul benar. Betul benar. Sebab tu orang yang boleh bersedekah ni, orang yang betul benar boleh buat. Bila mati nak sedekah, sebab apa dia nak sedekah? Sebab dia nampak dah tenung. Tak ada guna pun dia taruh ni, melainkan dia kena sedekah. Dia kena sedekah. Ikutlah sedekah ke adik-beradik dia, ke pak dara dia, ke hak tu paling moleknya, bukan suruh sedekah kat orang lain. Betul tak? Tolong adik-beradik. Tapi kita nak tanya, berapa masa kecil dulu boleh makan teh ikan sekerak makan 2 orang, lepas pinggir tolong. Bila dah besar kita tak tanya khabar adik-beradik kita. Betul tak? Tak tanya khabar. Kalau dulu boleh bagi duit, bila lah ni tak susah-susah ajak kecil pak tua kena minta petih dengan aku. Sebab tu dah tuan-tuan ada satu hadis tu, seorang orang kaya dia pesan ke abang dia kata mu nego adik mu ngaji. Adik kat abang, aku nak pergi kemung lah harta ni, jadi adik mu ngaji, mu jaga harta, mu nego, mu jagalah adik mu ni. Betul tak? Bila pok mati, lama-lama bosan lah duk main pero piti saja ni. Dia kata mana? Sedap mu tak kerja tak gapo ngaji nanti boleh piti dengan aku hang nak cari piti. Tak gitu kan? Jadi dia pun tak puas hati kau muka adik dia duk minta piti sama pergi jumpa Rasulullah. Pergi jumpa Rasulullah kata gini, negomu jadi berkat tu sebab kehmu duk piti kau adikmu buat ngaji lah. Lagu tu tuan-tuan cara hidup ni. Nak suruh berkat hidup kita kena berkongsi. Sebab kita akan dapat balik apa yang kita beri. Habis kalau kita tak ajar beri kat orang, kita tak akan dapat.
Tu tak payah cerita banyak lah, tu tahu belaka. Cukup dah, tak habis hayat. Amor ni takut usik, takut tak cukup. Buat tu kat banyak tadi. Tak apa. Jadi insya-Allah gini, minggu depan kita ngaji apa nama? Rahmat Allah. Baik. Cukup dulu. Minta maaf dah. Hak kasar-kasar tu. Minta maaf dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. اللهم تمم لنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.